Bagi orang lain, ini mungkin hanya sebuah pelotong wira yang buruk. Tapi bagi aku, inilah peninggalan terakhir arwah atuk aku. Dulu masa aku kecil-kecil, kami pergi pasar beli barang dapur, pusing-pusing di Pekan Teluk Intan, singgah mamak makan rojak. Dengan kereta inilah kami pergi mana-mana. Banyak kenangan aku masa kecil dengan kereta ini. Lepas arwah atuk meninggal, kereta ni tersadai lama, dekat 2 tahun juga. Terbiar, tayar pancit, penuh dengan habuk. Tak bergerak, macam ikut sama berkabung. Sampai suatu hari, mak aku pun hantar baiki kereta ni kat satu bengkel. Pakailah kereta ni, kata mak aku. Dia bagi aku guna kereta tu. Aku pun macam, okey, bolehlah pakai kereta ni. Dan slow-slow baikilah daripada situ. Aku guna kereta ni buat harian. Pergi bandar, lepak dengan member malam minggu, togeh, kanjo dan buat lumba suka-suka dengan kawan aku. Hampir setiap malam aku keluar, walaupun kadang-kadang seorang je. Pergi bukanlah ke mana-mana, tapi saja pusing-pusing, layan angin malam untuk tenangkan fikiran. Boleh kata, kereta ni juga jadi tempat aku menghilangkan stres. Banyak juga aku dah habis duit modi kereta ni. Aku tukar air filter, sport rim, exhaust, extractor dan lain-lain. Duit part-time cuti SEM, beasiswa, aku guna untuk wira atuk ini. Shopee, FB Marketplace, tempat aku selam cari barang jackpot. Aku buat sebab nak bagi kereta ni elok bila dah tukar ke nama aku nanti. Tapi ayah aku malas juga nak buat urusan tukar nama ni. Harapan aku hancur. Kereta 90% elok, tinggal cat dan tukar nama je. Aku sedih sebab usaha aku macam tak dilihat. Lama kelamaan, aku pun cuba faham. Mungkin sebab urusan yang terlalu rumit menyebabkan ayah aku malas nak uruskan. Kesian juga ke ayah aku nak turun naik pejabat. Jadi, aku terima je apa yang berlaku. Takkanlah disebabkan oleh sekeping geran menyebabkan aku tidak mahu meneruskan menjaga tinggalan arwah atuk aku ini. Banyak dah kenangan yang tercipta sepanjang aku menjaga kereta wira arwah atukku ini. Takkanlah aku nak tinggalkan begitu saja. Walaupun kereta ni tak sah atas jalan, aku tetap akan guna. Sebab aku rasa inilah tanggungjawab aku untuk jaga apa yang ditinggalkan oleh atuk. Bagi aku, ni je memori aku dengan dia yang masih ada.